Okey, inilah dia kan, kesan ataupun antara penyakit yang dialami oleh penanam kantan terutamanya. Ni, batang tengah dahan pokok kantan ni telah digigit sesuatu. Saya pernah tanya pada rakan-rakan yang menanam kantan, dia kata tupai tanah yang makannya. Tupai tanah makan, dia makan tengah batang tu, dan inilah dia, pokok jadi tak sihat. Batang pokok dah dimakan banyak. Mana yang dah tu saya buang bagi pertumbuhan dahan-dahan yang lain lebih elok. Tu dimakan dahan, dimakan batang tengah dahan. Saya tak tahulah apa tujuannya, ubat ke apa, saya tak pasti. Tapi banyak rumpunan yang ini, walaupun ada keluar bunga, tanda-tanda dah keluar bunga, dan ada yang dah kembang, ini pun baru nak keluar bunga. Tapi inilah dia masalah yang dialami. Walaupun bunganya ada yang dah kembang. Ini memang sengaja saya tak ambil ni, saya biarkan untuk buat benih. So biji-biji yang halus warna hitam tu akan gugur. Apabila dah tua nanti, dia akan gugur dan dia akan jadi biji benih, dan anaknya makin banyak lah. Cuma tu je lah, dah dimakan batangnya, dah dimakan tupai tanah. Jadinya pertumbuhan pokok kantan ni agak terencat sedikit dan pengeluaran bunga agak terhad. Ini dia kan, cobaan seorang petani.